أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Maksudnya, kemudian apabila Talut keluar bersama-sama tenteranya, berkatalah ia, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sebatang sungai. Oleh itu, sesiapa di antara kamu yang meminum airnya, maka bukanlah ia dari pengikutku. Dan sesiapa yang tidak merasai airnya, maka sesungguhnya ia dari pengikutku. Kecuali orang yang mencedok satu cedokan dengan tangannya. Sesudah diingatkan demikian, mereka meminum juga dari sungai itu dengan sepuas-puasnya. Kecuali sebahagian kecil dari mereka. Setelah Talut bersama-sama orang-orang yang beriman menyeberangi sungai itu, berkatalah orang-orang yang meminum sepuas-puasnya, kami pada hari ini tidak terdaya untuk menentang Jalut dan tenteranya. Berkata pula orang-orang yang yakin bahawa mereka akan menemui Allah. Berapa banyak yang pernah terjadi. Golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah sentiasa bersama-sama orang-orang yang sabar. Dan apabila mereka, yakni orang-orang yang beriman itu, keluar menentang Jalut dan tenteranya, mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, limpahkanlah sabar kepada kami dan teguhkanlah tapak pendirian kami, serta menangkanlah kami terhadap kaum yang kafir. Oleh sebab itu, mereka dapat mengalahkan tentera Jalut dengan izin Allah. Dan Nabi Daud yang turut serta dalam tentera Talut membunuh Jalut. Dan sesudah itu Allah memberikan kepadanya, yakni kepada Nabi Daud, kuasa pemerintahan, yakni kerajaan, dan hikmat, yakni pangkat kenabian, serta diajarkannya apa yang dikehendakinya. Dan kalaulah Allah tidak menolak setengah manusia yang engkar dan durhaka, dengan setengahnya yang lain yang beriman dan setia, nescaya rasa binasalah bumi ini. Akan tetapi Allah sentiasa melimpah kurnianya kepada sekalian alam. Itulah ayat-ayat keterangan-keterangan Allah
yang kami bacakan dia kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar, dan sesungguhnya engkau adalah salah seorang dari rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah. Seterusnya kita menyambung kisah kaum Bani Israel yang dikurniakan oleh Allah kepada mereka mengikut permohonan mereka seorang raja yang memimpin mereka. Orang dipilih itu ialah Talut, seorang yang beriman, yang berilmu, yang bijak, yang baik, yang gagah berani. Kisah ini disebut dalam Al-Quran Al-Karim dan disebut dia dalam kitab-kitab orang-orang Yahudi, supaya mereka tahu bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, supaya mereka menyadari bahawa perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya sehingga hari kiamat adalah menyambung perjuangan nabi-nabi dan rasul-rasul, termasuk nabi-nabi Bani Israel yang menganut agama Islam. Tidak ada nabi yang menganut agama Yahudi, tidak ada nabi yang menganut agama Kristian. Semua nabi adalah menganut agama Islam, dan semua nabi berjuang, berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebut kisahnya, falamma fasala Talut bil junud, kemudian apabila Talut keluar bersama-sama tenteranya. Talut telah melakukan kerahan tenaga, maka berjayalah mengumpul bala tentera seramai 80,000. 80,000 bala tentera. Yang tinggal hanyalah orang tua, kanak-kanak dan orang yang uzur sakit. Semua dikerah-kerah. Jumlah mereka 80,000 untuk menentang Jalut, raja yang kafir. Dengan jumlah tenteranya 100,000, lebih besar. Apabila Talut keluar bersama tenteranya, qala innallaha mubtaliikum binahar, berkatalah ia Talut, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sebatang sungai, yaitulah sungai Jordan, Nahrul Urdun, sungai Urdun yang ada sehingga hari ini. Setengah riwayat mengatakan sungai ini adalah perkenan Allah dengan doa Talut, oleh kerana mereka berada di padang pasir, kehausan, dahaga. Talut berdoa kepada Allah supaya dikurniakan sebatang sungai. Itu mengikut satu riwayat. Mengikut yang asalnya sungai itu sudah ada. Dan Talut berkata, walaupun kita berjumpa dengan sungai, sungai ini menjadi ujian. Allah Ta'ala menguji kamu dengan sebatang sungai. Faman syariba minhu falaysa minni, wa man lam yat'amhu fa innahu minni, illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Maka sesiapa yang minum daripadanya, maka dia bukan daripadaku, bukan pengikutku. Dan sesiapa yang tidak meminumnya, maka ia adalah pengikutku. Kecuali sesiapa yang menyebok satu cebok dengan tangannya sahaja, yang izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila berjumpa dengan sungai, Allah Ta'ala menguji kita dengan sungai ini. Tak dibenarkan minum. Kalau nak minum juga, secebok saja. Barang siapa yang minum sebanyak-banyak, lebih bersecebok, bukan pengikut aku, kata Talut. Yang tak minum itu pengikut aku, kecuali yang minum secebok saja. Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Lalu mereka minum daripadanya, daripada sungai itu, malaikat sedikit saja di kalangan mereka. Mengikut riwayat Al-Bara bin Azib, mengikut riwayat As-Suddi
riwayat Suddi dan Ibnu Abbas. Daripada 80,000 tinggal 4,000 yang tak minum. 76,000 minum dengan sebanyak-banyaknya. Mengikut riwayat Ibnu Abbas, minum itu mengikut iman masing-masing. Yang kuat imannya tak minum terus. Yang kuat iman tak minum. Yang iman kurang sikit, minum secebok. Yang lemah iman, minum sebanyak-banyaknya. Lebih daripada sukatan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengikut riwayat Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, yang tak minum sama banyak dengan ahli Badar, iaitulah 313 orang. Lebih kecil lagi jumlahnya. Mengikut riwayat Al-Bara bin Azib. Riwayat yang lebih ramai mengatakan yang tak minum tinggal 4,000 saja. 76,000 minum dengan sebanyak-banyaknya. Falamma jawazahu wa walladhina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijalut wa junudih. Maka tatkala Talut dan bala tenteranya yang bersama dengannya menyeberangi sungai itu, berkatalah orang-orang yang minum dengan banyak, kita tak mampu nak lawan Jalut dan bala tenteranya. Hak minum banyak jadi takruk. Jadi takruk, patutnya hak minum banyak gagahnya. Tapi Tuhan jadikan yang minum banyak jadi penakut. Jadi takruk. Jadi lemah. Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahum as-sabirin. Berkatalah orang-orang yang yakin, yazunnun, zon daripada Allah dengan makna yakin. Kalau zon daripada kita dengan makna sangka, mana ada syak dan ada keraguan. Itu perkataan dalam Quran, perkataan zon. Kalau daripada Allah Ta'ala, maka bermakna yakin. Kalau zon dalam ilmu tauhid yang kita mengaji biasa, itu makna ada ragu dan syak. Zon di sini dengan makna yakin. Alladzina yazunnun, berkatalah orang-orang yang yakin, annahum mulaqullah, bahawa mereka bertemu dengan Allah. Sama ada bertemu dengan Allah kerana mati syahid. Mati syahid terus masuk syurga. Ataupun diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala dengan mendapat keredaan Allah. Bertemu dengan Allah, yakin kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan mereka. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Beberapa banyak berlaku peristiwa dan pernah berlaku golongan yang kecil, yang sedikit, yang lemah boleh mengalahkan golongan yang lebih besar. Berhubung dengan ini sabda Rasulullah SAW, hal yunsaruna wa yurzaquna illa bidu'afaikum, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Kamu tidaklah ditolong dan tidaklah diberi rezeki oleh Allah malaikat dengan sebab orang-orang yang dhaif di kalangan kamu. Dengan sebab itu kita tidak boleh memperkecilkan orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah, orang-orang yang uzur, orang yang takluk. Kita tengok mereka uzur, mereka lemah. Kadang-kadang dan sering kali berlaku Allah Ta'ala memberi pertolongan dengan doa orang-orang yang lemah. Dia tak mampu, dia lemah, dia doa. Doa dia membantu orang yang berjuang. Kadang-kadang Allah Ta'ala beri rezeki dengan sebab orang yang lemah yang ada. Kalau kuat, kaya jahat, mengerjakan maksiat. Tapi oleh kerana ada yang miskin, yang lemah, yang bersabar, dengan sebab mereka Allah menangguhkan bala. Dan Allah Ta'ala beri rezeki kepada orang kaya, supaya orang kaya mengeluarkan zakat, supaya orang kaya memberi sedekah kepada orang yang lemah. Rezeki diberi dengan sebab orang yang lemah. Pertolongan diberi dengan sebab orang yang lemah. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wallahu as-sabirin, dan Allah bersama-sama orang yang sabar. Oleh kerana itu Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang yang beriman di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Maknanya, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Bersabar dalam menghadapi kesusahan, menghadapi kesakitan, menghadapi ujian dalam kehidupan. Wasabiru, dan bersabarlah kamu di medan perjuangan. Sabar yang kedua, wasabiru, baca dengan panjang, sabar dalam perjuangan untuk menghadapi musuh. Warabitu, dan duduklah kamu di mana kamu ditugaskan. Kamu ditugaskan duduk di mana? Ditugaskan duduk di markas, markas. Tugas duduk di sempadan, sempadan. Barisan hadapan, hadapan. Perbekalan, perbekalan. Itu makna rabitu, ribat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu mendapat kemenangan. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'fu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Berapa banyak nabi-nabi di zaman dahulu yang berjuang perjalanan Allah dan berjuang bersama-sama dengannya ribbiyun, orang-orang yang rapat dengan Tuhan, yang hampir dengan Tuhan. Ribbiyun katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah, dan mereka tidak berasa hina apa yang menimpa mereka dalam perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Wa ma dha'ufu wa mastakanu, mereka tidak merasa lemah dan mereka tak lemah semangat. Tak lemah semangat. Wallahu as-sabirin, Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Inilah golongan yang kecil bersama dengan Talut yang berperang. Walamma barazu li Jalut wa junudi qalu rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan apabila orang-orang yang beriman itu keluar menentang Jalut dan tenteranya, mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, limpahkanlah sabar kepada kami dan teguhkanlah tapak pendirian kami, serta menangkanlah kami terhadap kaum yang kafir. Mereka berdoa kepada Allah Ta'ala, memohon pertolongan daripada Allah SWT dalam perjuangan. Di antara masa diperkenankan doa ialah apabila tentera Islam berdepan dengan musuh. Itu salah satu masa diperkenan dimustajabkan doa. Diriwayatkan oleh ulama-ulama tafsir, di antaranya Qurtubi, Jalut yang kafir, orang yang besar. Orang yang besar, gagah perkasa, memakai baju besi yang tebal, yang berat, tak boleh ditanggung oleh orang biasa. Sudahlah gagah pakai baju rantai, baju besi yang tebal, topi besi yang kepal, balut di kepalanya. Lalu dia mencabar lawan sama seorang. Ini adab peperangan zaman dulu. Peperangan zaman dulu, sebelum bertempur peperangan yang besar, lawan sama seorang dulu. Cabar lawan sama seorang dulu. Tiba-tiba Jalut sendiri yang tampil, ajak lawan. Siapa berani lawan dia? Maka tergaman tentera Talut. Lalu Talut berkata, siapa yang sanggup lawan Jalut ni? Orang yang sanggup lawan, aku nak kahwinkan dengan anak aku. Dan aku nak beri dia jawatan yang besar, ganti jadi raja, jadi pemerintah. Siapa dia? Tiba-tiba tampil Daud alaihi salam. Daud, dan riwayatkan oleh ulama tafsir, Allah Ta'ala telah menunjukkan kenabian kepada Daud alaihi salam. Belum dilantik jadi rasul lagi, ditunjukkan kenabian. Masa dia berjalan nak menyertai tentera Talut, terdengar suara batu di tengah jalan.
Batu ni kata, ambil aku. Ambil buat senjata. Daud pun ambil. Jalan pula ada batu pula, ambil aku. Daud pun kutip batu. Batu itu bersuara, minta Nabi Daud ambil dia. Daud memungut batu-batu yang meminta supaya dia ambil. Tiba-tiba Nabi Daud ni seorang yang kecil. Bukan orang besar, kecil. Cara zaman dulu lah kecil. Lalu Talut kata, mu nak lawan macam mana? Jalut ni yang besar ni nak lawan macam mana? Mu ni kecil, aku tengok dah Allah tak pada lawan. Macam mana kekuatanmu? Kata Nabi Daud, kalau saya pelihara kambing bersama-sama dengan adik-beradik saya, bila serigala takak kambing saya pukul serigala mati, saya pegang kepala, cabut kepala dia. Nabi Daud kata. Kata Talut, serigala kecil je. Talut kata, kecil je serigala. Hasil lagi, kata Nabi Daud. Bila singa mari nak takak kambing, saya pegang singa, pegang mulut dia, dagu dia dengan mulut atas, soyok dua. Nabi Daud. Kata Talut, sila mulawan dia. Lalu Talut menyerah senjata kepada Daud. Beri padanya senjatanya, pedangnya, beri kepadanya baju rantainya, kelengkapan, beri pada Daud supaya lawan Jalut ini. Di mana diriwayatkan, dikatakan ada satu pedang di Museum Topkapi di Turki, Istanbul, yang disimpan dalam Museum Istanbul. Dikatakan pedang itu warisan daripada Nabi Daud alaihissalam. Disimpan. Saya tengok pedang tu lebar dia sejeka. Sejeka pedang tu, panjang dia tinggi pada orang. Berkali orang biasa tahu orang nak angkat. Mungkin orang zaman dulu, wallahu a'lam. Itu pedang Nabi Daud alaihissalam. Di mana Talut beri pedang, beri alat, dan suruh naik kuda. Lawan atas kuda. Tiba-tiba Daud merasa tidak yakin dengan senjata yang diberi kepadanya. Tak yakin. Lalu dia turun, dia buang senjata yang Talut beri ke dia. Pakai anak batu yang dia kutip tadi. Pakai anak batu dan senjata yang ada pada dia. Lalu berdepan dah Nabi Daud dengan Jalut yang kafir. Fahazamuhum biiznillah wa qatala Daud Jalut. Oleh sebab itu mereka telah dapat mengalahkan tentera Jalut dengan izin Allah. Dan Nabi Daud yang turut serta dalam tentera Talut membunuh Jalut. Di mana Jalut memperkecilkan Nabi Daud alaihissalam. Kecil sangat nak lawan aku, metoh. Kata Jalut tak pada lawan. Lalu Nabi Daud lontar dengan batu. Datang dengan batu je. Tembus dia punya topi besi dia dan mengenai Jalut, dan Jalut tersungkur ke bumi. Cukup dengan lontaran yang pertama saja, reboh selalu. Pusingan yang pertama. Pusingan yang pertama jatuh selalu Jalut. Maka bersemangatlah pada tentera Talut bersama-sama dengan orang yang beriman kepadanya. Wa ataahu Allahul mulka wal hikmata wa'allamahu mimma yasha. Dan Allah mengurniakan kepadanya, kepada Daud alaihissalam, al-mulka, kerajaan. Dia beri kerajaan. Mana Nabi Daud sudah berpolitik, sudah menjadi ahli politik. Orang lain ni kata apa ni, politik ni kotor ni. Ini orang tak erti, ini orang Kristian, terpengaruh dengan Kristian. Quran mengatakan Allah memberi kepada Daud kerajaan, wal hikmata, dan kenabian, wa'allamahu mimma yasha, dan Allah mengajar kepadanya apa yang ia kehendaki. Di antaranya Nabi Daud diberi mukjizat, boleh melembutkan besi. Besi dia picik dengan tangan dia. Ini mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Ayat ini memberi pengajaran kepada orang-orang yang beriman di zaman Nabi SAW dan kepada umat Islam sehingga hari kiamat. Mereka jangan takut berdepan dengan musuh-musuh Islam.
Walaupun musuh-musuh Islam itu kuasa-kuasa besar dunia, mempunyai senjata yang lebih canggih, Allah Ta'ala menyuruh orang-orang yang beriman menyediakan persenjataan mengikut kemampuan mereka. Firman Allah Ta'ala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan bersedialah kamu dengan kekuatan mengikut kemampuan kamu. Allah Ta'ala suruh orang yang beriman menyediakan kekuatan mengikut kemampuan mereka. Kemampuan mereka ada pitih banyak mana. Keluar pitih itu, berlanjut untuk berjihad. Kemampuan mereka ada tenaga banyak mana. Keluarkan tenaga itu. Tak boleh susu. Kalau susu Allah Ta'ala tahu. Kalau orang tu dia mampu beri semangat 10,000. 1,000 sudahlah. Tuhan tahu. Maka tak menang lagi perjuangan Islam. Kerana ada orang yang bersembunyi. Tak boleh bersembunyi. Mestilah mastata'tum mengikut kemampuan masing-masing. Dan di kalangan orang Islam itu, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Sayyidina Umar menerima perutusan daripada Al-Musanna bin Harithah radhiyallahu anhu, iaitulah pemimpin Bani Syaiban yang kita baca kisahnya bila Nabi bertemu dengan kabilah Arab. Bani Syaiban ni mengaku Islam adalah baik, tapi mereka tak berani nak masuk Islam kerana kuasa besar dunia, mereka tak sanggup lawan. Bila Islam sudah menang, Bani Syaiban masuk Islam. Pemimpin mereka yang bertemu dengan Nabi SAW, Al-Musanna bin Harithah, sempat berjihad di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di mana dalam peperangan itu, di peringkat awal tentera Islam menerima pukulan yang teruk. Apabila mereka menyeberangi Sungai Dijlah ataupun Sungai Furat di Iraq, tiba-tiba jambatan diruntuhkan oleh musuh. Banyak mereka syahid dan mendapat luka. Di antaranya Al-Musanna bin Harithah dapat luka dalam peperangan itu. Nu'man bin Muqarrin dan lain-lain lagi dapat luka. Lalu mereka hantar surat pada Sayyidina Umar minta bantuan. Bila terima surat itu, Sayyidina Umar nak pergi sendiri. Kata Sayyidina Ali, tak boleh. Tak boleh, biar saya pergi, Sayyidina Ali kata. Kata orang, tak boleh Sayyidina Ali. Tak boleh. Hantarlah orang lain. Akhirnya mereka bersetuju menghantar Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Salah seorang daripada 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Maka dihantar Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebelum Sa'ad bin Abi Waqqas pergi ke Parsi bersama dengan bala tentera bantuan, Sayyidina Umar berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, antara lain, ya Sa'ad, usika wa man ma'aka minal ajnadi bitaqwallah, fa inna ma nusirna bima'siyatil adu. Wahai Sa'ad, aku berpesan kepada kamu dan bala tentera yang bersama dengan kamu supaya bertakwa kepada Allah, yakni mengikut segala perintah dan meninggalkan larangannya. Sesungguhnya kita diberi kemenangan dengan maksiat yang dilakukan oleh musuh. Sekiranya kita mengerjakan maksiat, maka kita tidak mendapat pertolongan daripada Allah Ta'ala. Jumlah musuh lebih ramai daripada kita. Persediaan musuh lebih lengkap daripada kita. Senjata musuh lebih banyak daripada kita. Sekiranya kita tidak ditolong oleh Allah dengan sebab maksiat, maka kita dapat dikalahkan oleh musuh itu. Jangan kamu kata kita adalah baik kerana kita adalah orang yang beriman, orang Islam, padahal kamu mengerjakan maksiat. Sesungguhnya Allah telah mengalahkan Bani Israel
apabila mereka mengerjakan maksiat durhakakan Allah, sehingga mereka menjadi hina, diburu dan ditawan oleh musuh di tengah-tengah laut. Itu pesanan Sayyidina Umar supaya bertakwa kepada Allah. Ayat yang kita baca pada malam ini menunjukkan pasukan yang sedikit boleh mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah, dengan sebab keimanan mereka yang kuat. Sanggup menerima perintah Allah Ta'ala walaupun dalam keadaan dahaga. Sanggup mengalami ujian kerana yakin kepada Allah. Tiba-tiba Allah memberi kekuatan kepada mereka dan mereka dapat mengalahkan musuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fikir kalah daripada 80,000 tinggal 4,000 saja. Bengkak satu riwayat 313 orang. Boleh mengalahkan 100,000 tentera Jalut yang lengkap dengan senjata. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menang dalam perang Badar dengan jumlah 313 orang berdepan dengan 1,000 tentera musuh. Tariq bin Ziyad yang menawan negeri Sepanyol dengan jumlah beberapa ribu saja masuk ke negeri Sepanyol, ke negeri musuh yang jumlah tenteranya berlipat kali ganda dan mendapat kemenangan dengan izin Allah. Dalam peperangan Ain Jalut, orang Islam boleh mengalahkan tentera Tatar dengan izin Allah. Walaupun jumlah mereka tidak ramai. Banyak berlaku dalam sejarah. Bukan saja zaman Nabi, termasuklah zaman-zaman kemudian. Nabi sebut dalam satu hadis, orang Islam tidak boleh dikalahkan kalau jumlah mereka 12,000 orang. Cukup bagi orang Islam 12,000 orang. Kalau 12,000 orang ini bertakwa kepada Allah Ta'ala, dengan kemahiran dan kebijaksanaan yang ada pada mereka, dengan ikhlas, mereka diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala. Oleh kerana itulah, maka musuh-musuh Islam memerangkapkan kita. Bila dia bawa askar-askar kita latih ke negeri dia, yang pertama sekali dia ajar harap dengan orang kuat. Ini latihan yang diberi oleh Amerika, oleh British, oleh Perancis kepada pegawai-pegawai tentera orang Islam yang berlatih di negeri mereka. Latihannya ialah minum arak. Latihannya ialah berzina. Menari, mengerjakan maksiat. Sehingga hari ini, arak di kawasan tentera tak ada cukai, murah. Ini berlaku seluruh negeri orang Islam. Kecuali negeri yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Iran, Saudi. Iran, Saudi, Pakistan. Kebanyakan negerinya, arak masih bebas di kawasan tentera. Bukan saja bebas, murah. Bebas cukai. Dan mereka menggalakkan tentera mengerjakan maksiat. Maka sampai bila orang Islam nak boleh pulih. Oleh kerana itulah, musuh-musuh Islam ni takut sangat kalau Islam ni naik. Islam ni mereka. Orang Islam kalau dia naik, walaupun jumlah dia sikit, dia boleh mencapai kemenangan. Dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah Allah Ta'ala menceritakan kisah Talut Nabi Daud yang penuh pengajaran kepada kita, Allah Ta'ala berfirman, وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. Kalau sekiranya Allah tidak menjadikan manusia itu tolak menolak di antara satu sama lain, nescaya rosaklah bumi. Di antara peraturan yang ditetapkan oleh Allah ialah berlakunya bergaduh, berlakunya perbalahan, berlakunya perlawanan. Ini merupakan peraturan tabi'i yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Nabi Adam melawan dengan Iblis sampai kiamat tak berhenti perlawanan dalam kehidupan manusia. Iaitulah golongan yang jahat ditolak oleh golongan yang baik. Perlawanan ini akan berlaku. Tiap-tiap kampung ada, tiap-tiap negeri ada. Tak ada yang bersih, termasuk Mekah dan Madinah. Perlawanan itu ada. Akan wujud perlawanan ini sehingga hari kiamat. Tak berhenti. Ini merupakan peraturan Allah Ta'ala.
apabila ahli undang-undang antarabangsa yang bermesyuarat di Belanda selepas Perang Dunia yang pertama, yang mengorbankan berjuta-juta manusia, mereka fikir nak buat undang-undang nak mengharamkan peperangan. Peperangan tak ada. Tak ada peperangan dalam dunia. Mereka tak berjumpa jalan. Tak berjumpa jalan. Tak semua jalan. Tak boleh nak buat. Peperangan tak ada. Tak boleh. Kerana dalam dunia akan tetap ada orang zalim. Akan tetap ada orang jahat. Bila ada orang zalim, orang jahat, maka mesti kena lawan. Nak elak tak boleh. Akhirnya mereka menerima hakikat ini. Cumanya, ukuran baik dan jahat itu, mereka tak ikut Quran. Undang-undang antarabangsa di perang, mereka pakai Quran. Tapi baik dan jahat, mereka tak ikut Quran. Mereka ikut hawa nafsu mereka. Allah Ta'ala telah menetapkan di antara yang jahat dengan yang baik berlawan sehingga hari kiamat. Kalau orang tu dia nak duduk saja je, Syekh Ali bin Daqqaq rahimahullah mengatakan itu setan bisu. As-sakitu 'anil haqq syaitanun akhras. Orang yang diam dalam perkara yang hak itu syaitan bisu, kata Syekh Ali bin Daqqaq. Kita hidup dalam dunia tak boleh diam. Kerana Allah Ta'ala, Nabi sebut, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di kalangan kamu, di kalangan orang yang beriman itu, satu golongan yang kerja mereka ialah 3 perkara. Yad'una ilal khair, yang berdakwah kepada perkara yang baik. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada perkara yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah yang mendapat kemenangan dan kejayaan dunia dan akhirat. Kalau ada orang tu dia nak berdakwah, kerja berdakwah. Dakwah sana, dakwah sini, dakwah sana, dakwah sini. Amar ma'ruf nahi munkar tak ada. Maka tak cukup. Tak bahagia umat itu. Kalau dalam umat itu hanya ada orang berdakwah saja, tak ada orang yang amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran, umat itu celaka, tak bahagia. Allah Ta'ala berfirman, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman lelaki dan orang-orang yang beriman perempuan, dicampur lelaki dan perempuan, bertolong menolong di antara satu sama lain, menyuruh kepada yang baik, mencegah kemungkaran. Mereka mendirikan sembahyang, mereka menunaikan zakat, mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Disebut al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Kalau tinggal perkara ini, rosak, tak dapat rahmat daripada Allah Taala. Dalam perkara amar nahi munkar, Nabi sebut dalam hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman. Sesiapa di kalangan kamu yang melihat perkara mungkar, hendaklah dia ubah dengan tangan. Dengan tangan. Gunakan tangan. Cegah kemungkaran itu. Ini kepada mereka yang mampu, yang berkuasa. Ayah terhadap isteri dan anak-anak dia. Dia boleh ubah kemungkaran dengan tangan. Orang yang kuat, yang ada kemampuan, boleh ubah dengan tangan. Nak ubah dengan tangan ni, mesti jangan dengan sebabnya menjadi mungkar yang lebih besar. Kalau mungkar yang lebih besar, jangan dengan tangan lagi. Kalau tak mampu, maka dengan lidah. Tak mampu, beci dalam hati. Dan beci dalam hati, selemah-lemah iman. Adakah kita nak iman kita lemah, ke nak iman kuat?
Kalau pilih iman lemah, jaga. Lepas pada lemah tu tak ada selalu. Kalau pilih iman lemah. Lepas pada lemah tak ada selalu. Oleh kerana kita mesti memilih iman yang kuat. Kalau memilih iman yang kuat, maka mesti berlaku perlawanan. Dalam diri kita ada perlawanan. Nak semayang, mari nafsu tak usah semayang. Lawan, kita semayang. Dalam makan ada perlawanan, suruh makan yang haram. Kita lawan, makan yang halal. Begitulah seterusnya dalam kehidupan kita. Kena berlawan di antara hak dan batil. Walau la dafa'ullah, kalau Allah tidak jadikan manusia berlawan, manusia akan jadi punah. Bermakna golongan yang mungkar bermahraja rela. Ini dalam surah Baqarah. Sebenarnya ayat walau la dafa'ullah ni ada dua tempat. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah yang kita baca ni, yang kedua dalam surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj bermakna Allah Taala walau la dafa'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajid yuzkaru fiha ismullahi katsira wa la yansuranna Allahu man yansuruh innallaha laqawiyyun 'aziz alladhina immakkannahum fil ard aqamu as-salah wa atawu az-zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Dan surah dihuraikan lebih panjang lagi. Kalau sekiranya Allah tidak menjadikan manusia itu berlawan, menolak di antara golongan yang batil, ditolak oleh golongan yang hak. Golongan yang jahat ditolak oleh golongan yang baik. Nascaya binasakanlah rumah-rumah ibadat Yahudi, gereja-gereja Kristian, tempat-tempat semayang orang yang bukan Islam, masjid-masjid orang Islam yang disebut di dalamnya nama Allah. Sesungguhnya Allah menolong sesiapa yang menolong agamanya. Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Orang yang kami berikan kepada mereka kekuasaan memerintah bumi, mereka mendirikan semayang, mereka menunaikan zakat, mereka menyuruh kepada yang baik, mereka mencegah kemungkaran, dan bagi Allah akibat segala urusan. Semuanya akan mati belaka dan bertemu dengan Allah Ta'ala. Dibicarakan. Ayat ini dihuraikan lebih panjang. Pasal apa pula disebut kalau tidak berlawan, rumah ibadat Yahudi punah, gereja Kristian punah, tempat sembahyang kafir punah, masjid punah. Pasal apa dirakung sekaligus? Maknanya, kalau Islam tidak menang, sebenarnya orang kafir kena sedar. Orang kafir kena sedar. Walaupun Islam ni ajak orang kafir masuk Islam, tapi orang Islam tak paksa orang kafir masuk Islam. Kalau Islam tidak memerintah, kafir dengan kafir ni, dia tindah menindah sama-sama dia. Kalau orang Yahudi naik, dia tindah Kristian. Dia rombok gereja. Dia rombok rumah-rumah ibadat yang lain. Kalau Kristian naik, Kristian pula tindah Yahudi pula. Rombok orang lain pula. Kalau Majusi naik, Majusi roboh rumah ibadat agama lain. Bila Islam naik, Islam ajak manusia masuk Islam. Tapi kami tak paksa. Kami tak paksa kamu. Kalau kamu tak mau masuk Islam, ikutlah agama kamu. Duduk di bawah pemerintahan Islam. Duduk bawah pemerintahan Islam, aman. Oleh kerana itu, kalau nak aman, mesti Islam dinaikkan. Orang kafir kena faham dalam perkara ini. Tapi orang kafir selama-lamanya tak faham. Kalau dia faham pun buat tak faham. Dia tetap berlawan dengan orang Islam. Walakinna Allah du fadlin 'alal 'alamin. Dan tetapi Allah mempunyai kurnia yang tidak terhingga limpah kurnianya kepada sekalian alam. Allah Ta'ala kesian kepada alam ini. Bila berlaku peperangan, walaupun orang Islam tak ada, kafir sama kafir berlawan. Naik hak kafir jahat, mari hak kafir lain berjatuh hak jahat tu pula. Begitulah seterusnya. Contohnya di Kemboja sebagai contoh. Bila naik Khmeru, popok Khmeru yang zalim, bunuh orang berjuta-juta, termasuk orang Islam dibunuh juga. Tuhan jadikan Vietnam sama-sama kaum ini. Hentam dia. Tuhan jadikan begitu. Bila Hitler mengamuk dengan Mussolini, Jepun mengamuk,
Tuhan jadikan mereka dan sekutunya lawan, jatuh satu pihak. Bila British mengamuk dalam perang Swiss, Tuhan jadikan pihak lain pula. Begitulah bila Amerika mengamuk, akan lahir pula yang lain menjatuhkan dia. Kalau tak ada Islam, Tuhan jadikan pihak lain sama-sama dia. Tetapi yang menyelamatkan segala-galanya ialah Islam. Ialah Islam. Kebetulannya banyak peperangan yang berlaku dalam dunia ni melibatkan orang Yahudi. Kerana orang Yahudi ni tokai-tokai besar. Meniaga senjata, meniaga perbekalan. Dia suka kalau orang perang dia boleh jual. Jual macam-macam ni perangai Yahudi. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini di Madinah. Di Madinah ramai orang Yahudi jadi rakyat. Supaya mereka dengar perkara ini. Allah Ta'ala mendedahkan perangai mereka. Mendedahkan tingkah laku mereka. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaqq wa innaka laminal mursalin. Itulah dia ayat-ayat keterangan Allah yang kami bacakan kepadamu, wahai Muhammad, dengan benar. Dan sesungguhnya engkau adalah salah seorang dari rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah. Wahai Muhammad, mu yakin, mu sedikit yakin, mu ni Rasulullah. Rasulullah dia yakin pada diri dia sendiri, diutuskan oleh Allah Ta'ala. Kalau dia tak yakin, macam mana dia berjuang menghadapi ujian? Dan umat dia kena yakin Muhammad adalah Rasulullah. Dan orang Yahudi kena yakin Muhammad adalah Rasulullah. Allah Ta'ala membawa kisah Nabi Daud dan Talut. Ini kisah yang berlaku di kalangan orang Yahudi. Nabi Daud adalah bangsa Yahudi. Talut adalah bangsa Yahudi. Allah Ta'ala bebaskan bangsa Yahudi daripada penjajahan Jalut. Mereka diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala. Dan Nabi kita baca kisah ini. Menunjukkan kita orang Islam ni beriman dengan semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kalau kita tak percaya ke mana-mana Nabi, iman kita tidak sah. Jadi kafir. Orang Yahudi, dia percaya ke Nabi Yahudi saja. Nabi Yahudi tak percaya. Bahkan Nabi Yahudi pun dia sembelih. Ini orang Yahudi. Orang Kristian pula percaya ke Nabi Isa je. Hak lain tak apa nak percaya. Kita orang Islam beriman dengan semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Bukan selain Nabi Muhammad. Orang Yahudi dia boleh hina Nabi dia. Orang Kristian dia boleh lokeh katung Nabi dia. Katung Nabi Isa. Orang Kristian dia boleh lokeh, tak ada apa-apa. Dia buat patung Nabi Isa, gambar Nabi Isa. Kalau orang India Kristian dia buat Nabi Isa, meh India. Kalau orang Afrika dia buat Nabi Isa, meh Afrika. Dia boleh lokeh gambar Nabi Isa. Ini di antara ta'asub. Ini perangai dia. Kita orang Islam tak boleh main gambar Nabi kita begitu. Bukan saja Nabi kita, termasuklah Nabi-Nabi Bani Israel. Termasuklah Nabi Isa. Nabi Isa, Nabi kita juga. Nabi Ibrahim, Nabi kita juga. Nabi Musa, Nabi kita juga. Dan bila Nabi Isa turun di akhir zaman, Nabi Isa memerintah dengan Quran. Nabi Isa tak memerintah dengan Taurah dan Injil. Nabi Isa memerintah dengan Quran. Tiba-tiba kita orang Islam hari ini memerintah dengan orang putih. Tak kepelik. Ini satu penyelewengan yang sangat besar yang kita kena faham. Ayat yang kita baca ni menunjukkan bahawa Muhammad adalah Rasulullah. Dan beriman kepada semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Dan semua Rasul-Rasul adalah berjuang. Dan Rasul-Rasul mendirikan kerajaan. Termasuk Nabi Daud alaihissalam yang diberi kepadanya kerajaan. Tiba-tiba di kalangan orang Melayu, otak lebar Melayu kita kata, ikut anda alah siapa dia meretah pun jadi kerajaan. Supaya je, asal kita boleh mayang, boleh pergi haji, umrah, sudahlah. Ini tak erti. Bacalah Quran. Ini puncanya kerana tak baca Quran. Baca juga tapi tak tahu makna. Ini jadi masalah. Kita kena baca Quran. Kena baca kisah-kisah yang ada dalam Quran. Dan Quran adalah mukjizat dan pengajaran sehingga hari kiamat.
Itu masuklah kisah Nabi Daud. Walaupun cerita Nabi Daud, tapi bukan macam cerita filem. Bukan macam cerita novel. Bukan macam cerita cerpen. Cerita yang ada di dalamnya, iktibar dan pengajaran yang mesti menjadi petunjuk kepada kita hari ini dan sehingga hari kiamat. Wallahu a'lam. Subhanallah.